Tengok sekarang ni, kereta aku dah ada 360 kamera sekali dengan visual Pro 2 Myvi. Daripada KL, aku sanggup datang ke JB bawa Myvi aku ni pergi dekat top area bertempat di Taman Eko Perniagaan Senai Johor Bahru. Sebabnya aku sanggup datang dekat sini, aku nak pasang Android player dekat Myvi aku. Terus terang aku cakap, orang JB ni beruntung sebab top area ni ada dekat JB. Korang yang duduk Johor nak cari Android player, nak cari speaker daripada brand Raider, nak cari speaker daripada brand Nakamichi, semua ada. Sebab dekat sini korang tengok dah macam kilang weh, berlambak stok. Dan apa yang paling tak masuk akal, korang beli mana-mana Android player Raider dekat sini, korang akan dapat sekali dengan speaker pintu Nakamichi. Maksudnya korang beli Android player dapat sekali pasang speaker pintu Nakamichi. Dan untuk projek Myvi aku kali ni, of course lah aku nak tukar kepada Android player. Dan Android player yang aku akan pasang hari ni adalah Android player daripada Raiden Max. And then aku add on sekali 360 kamera. Yelah, sekarang dah tahun 2025. So kalau Android player tak ada 360 tu, aku boleh cakap better korang pakai yang ada 360 kamera. Sebab 360 kamera ni dia macam safety features juga, memang penting. Hari tu dekat Beza aku ni pun aku pasang Android player daripada brand Raiden juga, daripada KL datang ke JB. Dan kali ni aku bawa pula Myvi aku ni untuk pasang. So yang macam korang tengok sekarang ni, ini adalah proses diorang tengah buat calibration. Dan korang akan melalui proses ni bila korang add on 360 kamera dekat Android player korang. Bila dah siap pasang, inilah hasil dia. Dan ini merupakan 4GB RAM dan 8 core processor. Walaupun dia punya spek ni 4GB RAM, tapi dia punya performance and smooth dia ni macam 8GB RAM weh. Dan profile untuk dia punya screen ni 1K resolution. Bagi aku ini pun dah cukup berbaloi kalau korang nak layan movie. Lepas tu ada juga basic equalizer, dan tambah lagi ada juga Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dan yang paling aku impress, dia punya visual kereta ni ada kereta Pro 2 Myvi weh. Aku tak pernah jumpa dalam market macam ni. Ada Beza, Myvi, Azia, Ativa. Dan bila adanya kamera 360 ni, korang senang bila nak monitor setiap blind spot yang ada waktu korang tengah drive. Lepas tu, ini memang stylo. Yang ini canvas line. Bila korang pusing steering tu, automatic line kuning tu akan ikut sekali. Dan function line kuning tu untuk menentukan jarak korang dengan sesuatu objek yang korang tak nampak. Lagi-lagi bila drive waktu tengah malam, korang tengok kamera 360 dia ni memang terang weh. Lepas tu korang boleh customize gambar korang sendiri. Nak letak gambar kereta ke, macam aku letak gambar kereta. Let's say lah kalau Android player korang ni ada problem, dia dah sediakan built-in warranty selama 2 tahun. And the last one, Android player ni dia ada Raiden tracker, macam GPS, boleh track mana korang pergi sebelum ni. So guys, kalau korang nak dapatkan Android player Raiden yang super function yang macam aku pakai ni, korang boleh datang sekarang dekat top area bertempat di Taman Eko Perniagaan Senai Johor Bahru.